Okey, untuk set 4, cikgu akan mengulas soalan 4B. Okey, soalan merujuk kepada kerajaan memperkenalkan pelbagai jenis cukai bagi meningkatkan hasil negara untuk pembangunan seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Namun, masih terdapat segelintir rakyat yang culas membayar cukai kerana menganggap ia membebankan. Okey, and 4B merujuk kepada mengapakah rakyat perlu melaksanakan tanggungjawab membayar cukai, huraikan. Okey, kerana soalan adalah kepala soalan berfokuskan kepada huraian, so calon haruslah cadangan jawapan yang diberi adalah berdasarkan 2 fakta dan 2 huraian. Okey, kita lihat jawapan yang boleh ditulis oleh calon adalah dapat membantu menjana pendapatan negara. So dengan ini pembangunan infrastruktur dapat dijalankan. Okey, so itu adalah huraian kepada fakta yang diberi. Menjadi rakyat yang memikul tugas dengan amanah, sama-sama menyumbang kepada kemajuan negara. So ini adalah cadangan jawapan untuk huraikan, iaitu cikgu beri 2 fakta dengan diikuti dengan 2 huraian.